Kalau macam ni pun tak apa. Okey lah. Macam ni pun okey. Kalau macam ni pun tak apa. At least saya boleh tengok dia straight. Okey je, dia ke belakang sikit. Sampai-sampai tu jangan lupa bagi tahu kawan-kawan awak yang kita ada seminar Back on Track untuk AdMaths Form 4. Let's go. Pada siapa geng-geng Form 4 yang baru belajar AdMaths, lepas tu rasa takut dengan AdMaths, tak reti AdMaths, ini masanya dik. Itu satu. Ataupun geng-geng Form 5. Geng-geng Form 5 yang nak, student MC, okay? Student Form 5 yang nak recall balik, boleh join, boleh, tak ada masalah. Okay, cukup. Dan terima kasih. Yeah, Form 5. Hello, hadir. Terima kasih kepada semua yang ada. Silakan, saya sebelum nak mulakan langkah, saya rasa nak semua orang mata-mata memandang ni, kalau boleh button share tu mesti ada sebab. Ya, button share tu ada sebab. Takkan nak biar button share tu 11 je. Mana boleh. Takkan saya nak minta awak kena bayangkan. Jangan sampai awak kena bayangkan. Dia mana boleh bayangkan je. Kena tekan button share tu. 150 baru start. Tak nak cakap banyak. Saya memang kerja menekan. Semakin muda lah nak duit raya, boleh. Tak cukup puji. Puji lagi. Nak duit raya, puji lagi. Silakan. Bab mana yang banyak markah? Bagus soalan awak. Bab mana yang banyak markah? To be honest, ada 8 topik yang markahnya banyak yang saya boleh share dengan awak. Ya. Okay, ada 8 topik yang banyak markah yang sebenarnya itu awak boleh fokus lebih, orang kata. Dah tua boleh join kan? Boleh, apa pula tak boleh, awak silakan. Kepada abang akak yang berada di luar sana, sebelum saya mulakan langkah sekejap sahaja lagi, saya perlukan semua orang dalam keadaan yang selesa. Kita sekarang ni berada dekat MC Plus apa ni? mcplus.my. Wow, mcplus.my. Baik. Kepada semua yang ada dalam ni, pastikan awak dah bagi tahu kawan-kawan semua yang kita ada session pada petang yang berbahagia ini, abang akak. Yep. Now, without further ado, ladies and gentlemen, saya rasa saya dah boleh kod untuk orang kata bagi teaser, bagi tahu dulu apa yang akan berlaku pada petang yang berbahagia ini. Pertama, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita akan recallkan sikit untuk chapter yang kedua, chapter yang dipanggil sebagai quadratic. Yes, ini chapter yang kita akan go through kan pada petang yang berbahagia ini, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi serba sedikit, apa chapter kedua ni dia punya kedudukan dalam SPM. Chapter ini dia punya cabang tu banyak. Jadi student dia punya takut bila sampai soalan apa yang dia belajar dengan apa yang dia buat dalam exam tu macam dia tak belajar. Padahal benda tu bukanlah benda yang baru ataupun bukanlah benda yang boleh buatkan awak rasa macam tak boleh tidur malam. Sebenarnya benda boleh dibuat, cuma kita tak biasa, abang akak sekalian. Notes nak ambil kat mana? Awak boleh pergi dekat kita punya another platform. Dekat situ kita akan sharekan, kita akan uploadkan nota-nota ini. No worries. Tapi yang penting sekarang ni adalah fokus awak bersama dengan Fatih. Bisa apain enggak? Yep. Okey, habis part yang itu. Jadi sekarang ni, untuk bahagian kuadratik, saya fokuskan dahulu untuk bahagian bentuk persamaan. Ataupun dalam bahasa Inggerisnya dipanggil form equation. Yes. Dalam chapter ni, you kena form equation using general form yang diberikan. Apa general formnya? Iaitu x square minus SOR x plus POR equals to 0. Which is, tuan-tuan dan puan-puan, SOR adalah sum of root. Nampak baik tak saya? Saya tulis siap-siap wak pasal tak nak gaduh tengah-tengah petang ni. Cikgu, sorry lambat, ada kompang. Wow, kaki troll. Nama pun kaki troll. Ada kompang nanti waktu saya ada majlis, nanti jangan lupa mainkan kompang untuk saya. Boleh? Yes, majlis saya. Majlis saya tapi bersama dengan orang yang sama lah. Saya takutlah nanti korang buat apa-apa speculation, bahayalah. Gitu. Now, habis part yang itu, yang kedua adalah POR, product of root. Dalam bahasa Melayunya adalah hasil darab punca. Jadi kisahnya sekarang ni, kalaulah dia minta untuk awak form equation daripada roots, daripada punca yang dia bagi, awak kena tambahkan. Dapatlah hasil tambah punca. Inilah dia nanti kedudukannya.
Kalaulah awak kena cari hasil darab punca, maka awak perlu darabkan. Lepas tu letakkanlah dekat sini. Ini dia punya idea dahulu. Dapat nota tak nanti? Dapat, dek. Adik pergi dekat kita punya platform satu lagi, adik boleh dapat nota. Ya, betul. Tapi sekarang ni tak payah fikir pasal nota, fikir pasal apa yang ada kat depan ni je dulu. Boleh? By the way, thank you Tija, share the live, thank you. So saya rasa awak tak perlulah tutup mata, nak perlu bayangkan apa-apa, tidak. Ataupun awak perlu melutut, tidak akan. Yes, tuan-tuan dan puan-puan. So, habis part yang itu, sekarang ni, tadi kalau dia bagi roots, awak kena buat persamaan. Bagi roots, cari ataupun bentuk persamaan. Satu lagi, dia dah bagi equation, dia bagi persamaan. Awak kena dapatkan sornya, awak kena dapatkan pornya. Hasil tambah puncanya, hasil darab puncanya. Jadi tak nak pening kepala, saya dah bagi formulanya dekat sini, which is SOR adalah negative B over A dan POR adalah C over A. Just a formula. Take it easy. Saya tak nak awak nak gaduh-gaduh ataupun alhamdulillah tak perlu bayangkan. Yes. Okay. Tak perlu nak pening-pening kepala, tak perlu serabut-serabut. Hari ini kita cuba enjoy session pada petang ini untuk AdMaths Form 4. Bisa, apain enggak. Terima kasih. Tapi sebelum tu, lah saya nak bagi tahu yang TikTok ni memang the best. TikTok the best. Jadi kalau boleh biarlah part yang education ni jadi orang kata FYP. Yes. Yes, terima kasih. Pasal mata-mata yang memandang ni, terima kasih. Tapi kita gandakan lagi supaya lebih memberi orang kata manfaat orang berada dekat luar sana. Thank you. Yes, thank you Hana. Hana janganlah bagi saya gift. Malulah. Okey, habis part yang itu. Jadi sekarang ni contoh soalannya bermula. Nampak? Saya tak nak main-main dengan awak-awak. Saya nak terus ambil soalan daripada Trial Terengganu 2024 supaya awak tahu yang saya bawakan pada awak ni adalah soalan-soalan yang besar. Bukan soalan main-main. Jadi macam mana you nak solvekan this idea? Kita go through kan one by one. Boleh? Pertama, dia dah kata satu punca bagi persamaan. First thing first, you must know. Apakah maksudnya bila dia kata punca ataupun roots? Tuan-tuan dan puan-puan, bila dia kata punca, bila dia kata roots, itu maknanya adalah nilai X. Benda ini dia tak tulis, awak sendiri yang kena tahu. Yes, this is the main thing dalam this question. Kalau dia dah kata satu punca, punca itu refer kepada nilai X. Which is, satu punca ialah 3 kali punca yang satu lagi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Wah, bagi tahu saya. Kalaulah punca itu adalah nilai X, lepas tu dia kata, ialah 3 kali punca yang satu lagi. Sekarang ni kita ada satu punca nilai X. Satu lagi punca tu adalah 3 kali ganda. So maksudnya awak akan dapat apa? Woi, thank you Ush. Thank you gambar Mary, gambar music. Yes, alhamdulillah. Yang mana kalaulah dia kata punca, memang you dah kena take note ya. Nampak saya nak bawakan ini santai-santai. Punca ataupun roots itu bersamaan dengan nilai X. Ini adalah information yang you guys perlu tahu tanpa perlu diberitahu lagi. Okay. So kalau punca itu adalah nilai X, 3 kali punca yang satu lagi maknanya awak akan dapat 3X. Setuju atau tidak abang akak? Alhamdulillah. Cantik dan menarik. Tapi mata-mata yang memandang ni saya rasa saya nak tambah lagi lah mata-mata yang memandang ni. Tolong awak jadikan mata yang memandang ini lebih menyenangkan hati, menyejukkan jiwa. Kali 3 lah maksudnya kan? Betul. You darabkan dengan 3. Tapi satu soalan saya. Adakah semestinya kalau dia dekat sini punca, you kena ambil unknownnya sebagai X sahaja? Perlu atau tidak? Tak perlu. Bukanlah tak perlu. Tak semestinya pun. Awak boleh je ambil unknown-unknown yang lain. Awak boleh je guna huruf-huruf yang lain. Okey.
Jadi sekarang ni, out of nowhere, tiba-tiba awak cari nilai pemalakir. Baik, saya recallkan cara untuk jawab soalan ini. Pertama, you kena tahu general form. Tuan-tuan dan puan-puan, here we go. Ini adalah general form. Yang mana general formnya adalah X kuasa 2 tolakkan dengan SOR. X pluskan dengan POR equals to 0. Okey. Ini adalah general form yang mana hasil tambah punca dan juga hasil darab punca. Sambil-sambil tu saya nak minta tolong kawan-kawan yang ada dalam ni, kod-kod nanti ada kawan-kawan yang baru masuk, lambat masuk, dia tanyakan, apa tu HTP? Apa tu SOR? Harapnya yang ada dalam ni daripada tadi bolehlah tolong sama-sama jawabkan. Kita nak ada orang kata persekitaran environment yang menggembirakan, macam tu. Tengok baru tanya dah ada dah cicak manggis nombor dia. Dia tanya SOR and POR tu apa pula? Jadi harapnya kawan-kawan boleh tolong jawabkan SOR dan juga POR. Boleh? Okey, terima kasih. Alhamdulillah. Thank you M, tolong jawabkan. Thank you Anissa. Alhamdulillah. Woo. Okey, jadi habis part yang itu, sekarang ni saya dah kata kalau you nak cari SOR, dia ada formulanya, which is awak akan dapat SOR ini adalah hasil tambah punca dan POR adalah hasil darab punca. Which is, dia dah bagi tahu. Dekat sini, awak kalau nak selesaikan, kita akan gunakan this thing. Saya cadangkan pada awak, kalau you nak selesaikan soalan ini, kita akan gunakan satu konsep dipanggil sebagai table. Okey, saya letakkan dekat sebelah sini lah kot. Kita akan gunakan konsep table. Konsep table. How? Pertama, abang akak, kalaulah you jumpa soalan macam ni, table yang awak akan buat, pertama kita akan ambil daripada equation. Saya tulis penuh lah, kan nanti ada yang tertanyakan. Equation. Another one adalah roots. You akan ambil daripada satu equation dan satu lagi adalah roots. Untuk you dapatkan dekat sini nilai SOR, untuk you dapatkan nilai POR. SOR adalah hasil tambah punca dan POR adalah hasil darab punca. Okey. Semua orang tolong jawab soalan saya sekejap. Dia dah bagi tahu roots ni puncanya adalah X dan juga 3X. Betul atau tidak? Saya bulatkan sekejap X dan juga 3X. Andai kata, kalaulah saya ambil nilai X, betul kan awak akan terkeliru dengan X yang ada dekat sini nanti. Jadi cadangannya adalah, you janganlah ambil nilai X. Boleh ke kalau saya ambil dekat sini sebagai alpha, ataupun saya ambil A ke, saya ambil alpha ke, saya ambil nilai-nilai yang lain ke, huruf lain ke, boleh kan? Yes, boleh. Sebab kalau you ambil juga nilai X, awak keliru kat sini nanti. Tak tahu nak bezakan antara X ni dengan X tu. Jadi bila awak keliru, itu pasal awak kata, ML susah. Nanti awak majuk. Lepas tu nanti awak kata, betul saya tengah pening sekarang ni. Tak fahamlah keliru. Bagus awak. Alhamdulillah. Bagus awak pening. Okey, jadi sekarang ni mari kita cuba keluar daripada kepompong kepeningan awak. Jadi maknanya, kita tak perlu ambil nilai X, kita ambil nilai A ataupun nilai alpha. So, kalau ini adalah 3X, you ambil juga X dekat sini, maka you akan keliru nak bezakan dengan yang mana satu. Maka kalau saya gunakan alpha ataupun saya gunakan dekat sini A, boleh atau tidak? Cuma yang ni dia jadi 3A ataupun 3 alpha lah. Macam tu. Boleh terima? Yes. Okey, jadi saya decide untuk kita just ambil X, tukar jadi A. Dan juga 3X jadikan 3A. So that you boleh tahu rootsnya dekat sini adalah A dan juga 3A. Andai kata tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau dia minta dekat sini adalah cari hasil tambah punca. This is your roots. Kalau ini adalah punca-punca awak, kalau diminta hasil tambah punca, what should we do, tuan-tuan dan puan-puan? Kalau dia minta hasil tambah punca, maka you akan dapat A tambah 3A, jadilah 4A. Betul atau tidak? Cantik dan menarik. Alhamdulillah. Next,
Disebabkan ini dia dah bagi tahu punca itu adalah kita punya roots. Jadi kita anggap sebagai A dan juga 3 kali ganda adalah 3A. Kalau diminta hasil darab punca, you kena darabkan dia. Jadi A didarabkan dengan 3A jadilah 3A kuasa 2. Sampai sini dulu. Terima atau tidak terima semua orang? Alhamdulillah, cantik dan menarik. Okey, ini daripada roots awak, daripada punca nilai yang dia dah bagi. So now, from our equation, this is our equation. Saya letakkan balik equationnya dekat sini, which is X kuasa 2. Tolakkan dengan 12X, tambahkan dengan K sama dengan 0. Wah, open your eyes, buka mata, saya nak awak berfikir. Sekarang ni betul tak kalau kita nak cari dia punya nilai SOR, hasil tambah punca, awak dah nampak. X square, tolak, X. So what is actually our SOR? SOR awak akan dapat dekat sini bersamaan dengan 12. Setuju atau tidak tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah. Jap, pada siapa yang jawab negatif, sedikit silap. Pasal apa? Sini dah negatif, so dia akan jadi positif. Begitu. Next one, daripada general form ini, this is your POR. Maka kalau ditanya apakah nilai POR awak, POR kita akan sama dengan berapa sini? POR awak akan dapat sama dengan K. Begitu. Are you following me? Jadi, dengan menggunakan this table sebenarnya nak cakap, punca awak dapat, daripada punca awak dapat SOR. Daripada equation pun awak dapat SOR. Maknanya sana SOR, sini pun SOR, kiri dan kanan adalah benda yang sama. Begitu. Jadi kiri dan kanan adalah benda yang sama begini. Jadi yang ini kiri dan kanan juga adalah benda yang sama begitu. Alhamdulillah. Okey, jadi habis part yang ini nak bagi tahu awak akan dapat macam mana tahu? 4A sama dengan 12. So kalau 4A sama dengan 12, maksudnya kita akan dapat 4 darab bawa sebelah jadi bahagi. So A sama dengan 3. Betul atau tidak? Cantik. So sekarang ni, kalau dia suruh cari nilai K, K adalah 3A kuasa 2. What is our A? A kita adalah 3. Jadi awak dapat 3 kuasa 2, 9 darab 3, 27. So K adalah 27. And that's it. Inilah jawapan dia untuk dapatkan nilai K. Begitu. Okey, jadi sekarang ni pada siapa yang baru masuk, pada siapa yang takut, pada siapa yang rasa macam, apalah orang tua ni carutkan kan? Okey, jadi kenapa 32? Mana yang 32? Bukan 32 wak, 27. 3 kuasa 2, 9. 9 darab 3, 27. Sebab based on this thing, 3A kuasa 2 sama dengan K. Yes. So awak akan gantikan A tu adalah dengan 3. Gitu. Jadi, pada siapa yang baru join dan dia rasa macam, macam mana pula orang tua ni cakap ni kan? Mana datang benda ni semua? Saya buat cucian sekejap supaya kita rasa tenang boleh? Lepas tu saya terus masuk untuk bahagian seterusnya. Boleh? Okey, mantap, cantik dan menarik. Alhamdulillah. Pertama, saya nak bagi tahu pada awak, untuk chapter seperti ini, kita ada satu metod untuk diselesaikan. Apa metod dia? Kita gunakan konsep table. Apa konsep table ni? You guys akan buat roots satu bahagian, equation satu bahagian untuk dapatkan SOR, untuk dapatkan POR. Daripada information, this is our equation. Betul atau tidak? Ini equation kita. Kalau ikutkan general form, dia dah bagi warna biru. So, you guys kena tahu apakah SOR kita. SOR kita adalah 12. Sebab tu equation dapat 12. SOR-nya akan jadi 12. Kalau awak tanya, sir, kenapa positif? Sebab negatif-negatif jadi positif. Begitu. What is our POR? Ini kedudukan POR. So, POR sama dengan 3. POR sama dengan K. Begini. Itu daripada this equation. Roots pula, dia dah kata satu punca. Untuk pengetahuan awak, punca itu adalah refer kepada roots. Punca refer kepada roots. Which is, itu adalah nilai X. But now, X kalau awak pakai juga dekat sini X, betul tak awak akan keliru dengan X yang dah sedia ada dekat sini? So, dekat situlah yang awak akan keliru. Jadi, saya kata, instead of kita gunakan X, kita gunakanlah A.
Kita gunakanlah sini 3X jadi 3A sebab 3 kali punca, so jadi 3A. Are you clear? Okey, habis part yang itu, jadi awak dapatlah rootsnya adalah A dan 3A. Kalau nak cari hasil tambah, ditambahkan, dapat 4A. Kalau dia tanya dekat sini hasil darab punca, product of roots. So, rootsnya adalah A dan 3A, so didarabkan jadilah begini. And last one, kiri kanan benda yang sama. Awak buatlah matematiknya di sini, algebra tu. Okey, jadi meh kita upgrade soalan. Student punya takut tu macam mana tahu. Okey, ambil gambar ni dulu silakan. Awal je nampak susah. Thanks doh. Saya sukalah mentaliti macam ni, Wak. Mentaliti yang mula-mula rasa macam berat tapi dia mencuba juga and end up dia boleh buat. That's good. Mentaliti juara. Saya suka. Nak lagi? Mari. Okey, dah ambil gambar dulu silakan. 3, 2, 1. Alhamdulillah. Okey, kalau sudah, sekarang saya memang ambil soalan-soalan trial tau. Saya tak main-main dengan awak. Saya kata saya nak awak boleh skor soalan ini sama-sama dan soalan yang saya bagi adalah soalan-soalan besar. Okey, jadi sekarang ini pandang saya. Lepaskan pensel, lepaskan pen, jangan takut-takut. A dan B ialah punca-punca. Oh, sebelum tu. Adakah bila awak nampak perkataan alfa dan beta, awak perlu tutup mata dan membayangkan walik? Perlu atau tidak? Jawab soalan saya. Tak perlu, dek. Bila dia gunakan alfa dan juga beta, itu cuma unknown. Itu cuma simbol. So, take it easy. Jadi dia dah bagi tahu alfa dan beta adalah punca-punca. You dah boleh trigger tak? Punca-punca tu adalah roots. Betul kan? You dah boleh bayangkan roots kan? Okey. Dan quadratic, this is your quadratic equation dia. Nampak? Dia dah bagi satu equation. Cari persamaan kuadratik baru yang mempunyai Allah, apa pula dia cakap ni? Cari persamaan baru yang mempunyai punca-punca yang baru. Satu per alfa dan juga satu per beta. Baik. Saya tak nak awak pening-pening kepala. Saya nak awak gembira. Sekarang, saya kata kita gunakan konsep table. Macam mana gunakan konsep table? Ini adalah roots pada belah kiri dan pada belah kanan adalah equation. Boleh nampak macam ni? So, rootsnya adalah alfa dan juga beta. Sampai sini dulu. Boleh semua orang terima information ni dulu. Rootsnya adalah alfa dan juga beta. Ngam. Cantik dan menarik. Equation kita adalah 3x kuasa 2 tolak 4x tambah 9 sama dengan 0. Nampak? Saya ni memang concern pada semua orang. Jadi ini tanda kasih dan sayang saya pada semua orang yang tengah tengok ni. Tak kisahlah awak ni macam mana sekalipun. Tapi selagi mana jiwa tu mau mencuba, I believe you can solve this thing. Roots, ini dia kedudukannya pada belah kiri. Equation kita letak pada belah kanan. Now, from these roots dan equation, bolehkah kita cari hasil tambah punca, SOR? Bolehkah kita dapatkan POR, hasil darab punca? Absolutely yes. How? Kalau dia suruh cari hasil tambah punca, ini kan puncanya kan? So, dia minta hasil tambah. Jadi, tambahkanlah dia, dapatlah macam ini. Yes. Soalan. Kalau diminta alfa tambah beta, dia jadi apa, Wak? Dia tak jadi apa-apa. Dia just alfa tambah beta. That's it. That's all. Dia tak berubah. Yes. Tapi kalau diminta pula hasil darab punca. This is your punca-punca. Kena darabkan jadilah alfa darab beta. That's it. That's all. Thank you semua orang yang jawab. You guys amazing. Alhamdulillah. Thank you. Okay. Ini daripada roots dah selesai. Equation. You kena cari dia punya SOR. You kena cari dia punya POR. Andai kata kalau rasa pening kepala sangat, from equation, you nak dapatkan SOR menggunakan formula negatif B over A tau. Yes. Nak cari SOR adalah negatif B over A. Negatif B over A. Dan nak cari POR, awak akan gunakan formula C over A. POR adalah C over A. So now, saya gunakan satu method yang rasa semua orang boleh nampak, boleh terima directly. Which is, kalau awak student yang lower form, mungkin kena dengar dulu. Kedudukannya adalah macam ni tau. This is your A, this is your B, and this is your C. Soalan saya,
Kalau kita minta dekat sini negatif B, what is our B? B kita adalah negatif 4. Betul atau tidak? Cantik. B kita adalah negatif 4. Tapi jangan lupa depan dia memang ada nilai negatif. Cantik. Dibahagikan dengan A. A kita berapa? A kita adalah 3. Maka you guys akan dapat positif 4/3. Negatif-negatif jadi positif. Alhamdulillah. Cantik dan menarik. Now, C over A. C kita berapa? C kita adalah 9. Bahagikan dengan A. A kita adalah 3. So, 9 bahagi 3, awak akan dapat 3 dekat sini. Begitu. Thank you Ananta. Thank you Faibun. Thank you Pesley. Thank you voice note. Hey, what's up guys? Khairul Fathin here. Khairul Fathin here. Yes. Okay. Jadi formula dibagi ke tak? Yang ni lah yang awak kena tahu, kena biasakan. Boleh? But the problem now, kita dah tahu ini roots. Ini equation. Dapat dia punya SOR, dapat dia punya SOR. Ini SOR, sana pun SOR. Maknanya, kiri dan kanan sebenarnya adalah benda yang sama. Jadi, awak akan dapat ini sama dengan itu. Betul atau tidak? Ini sama dengan itu. But, soalan ini dia tak stop sampai sini tau. Ayo. Soalan ni dia jahat. Dia mainkan perasaan kita. Dia bukannya nak awak cari apakah nilai alfa, apakah nilai beta macam kita buat sebelum ni. Dalam soalan ini, yang diminta adalah form buat persamaan kuadratik baru. Form the new quadratic equation. Allahu Akbar. You kena buat quadratic equation yang baru menggunakan roots yang baru. Okey. Jadi, Fatih dah tunjukkan pada awak tadi kita gunakan kaedah table. Maka here we go. Saya teruskan dengan kaedah table ini begini tuan-tuan dan puan-puan. New roots. Ni awak tolong tengok. Kita ada roots yang lama, kita ada roots yang baru. Roots yang baru adalah 1 per alfa dan juga 1 per beta. Ini apa yang dia bagi. And for your information, student dekat sekolah ramai takut untuk benda-benda macam ni tau. Okay, mari kita cuba Kita try untuk jawab soalan macam ini. Again, kalaulah dia daripada roots yang baru ni, awak nak kena cari hasil tambah punca. Sum of roots. Maknanya, awak akan dapat 1 per alfa tambah 1 per beta. Betul atau tidak? Cantik. Boleh saya fokus untuk bahagian sini je Saya besarkan dekat bahagian sini sahaja. Okey. Jadi kalau sekarang ni dia minta 1 per alfa tambah 1 per beta, bolehkah awak terus selesaikan 1 per alfa tambah 1 per beta? Tak boleh tau. Dia umpama awak buat 1 per 3 tambah 1 per 2. Macam mana you nak selesaikan? Awak kena samakan pembawah dulu, betul? Jadi, kalau nak samakan pembawah, maka yang ini saya darabkan dia dengan beta, boleh? Kalau bawah darab beta, atas pun darabkan dengan beta. Kalau bawah kena darabkan dengan alfa, atas pun darabkan dengan alfa. Yes. Kalau dicantikkan lagi, nanti awak akan dapat jawapannya seperti ini. Beta tambah alfa adalah alfa tambah beta over alfa beta. Yep. Kalau dah selesaikan dia, you akan dapat macam ni nanti. Next one, bro and sis. Kalaulah dia minta pula daripada new roots untuk dapatkan hasil darab punca yang baru. Okay, sebab saya tambah punca, kena tambah. Betul. Thank you doh. Thanks doh korang. Saya sambil mengajar awak ni, sambil tu saya baca juga komen tau. Dan pada siapa yang tolong jawabkan soalan kawan-kawan yang lain, saya sebenarnya terharu. Saya rasa gembira. You guys did a great job. Thank you. Okay. Khairul Siu pun join. Macam-macam. Okay, jadi sekarang ni kita teruskan pula untuk you dapatkan hasil darab punca. So, kalau hasil darab puncanya awak akan dapat dekat sini adalah 1 per alfa darab 1 per beta. Jadi, kalau darabkan betul kan, awak akan dapat 1 per alfa beta je. Setuju atau tidak? Cun. So, soalannya sekarang ni nak bagi tahu awak baru dapat macam ini untuk kita punya SOR. Okay, so new SOR
adalah yang ini. Dan Newport pula awak dapat yang itu. Tahukah awak yang kita baru dapat ini sebenarnya alfa plus beta, ini pun adalah alfa plus beta. Alfa plus beta, alfa plus beta. Maknanya ini dan itu adalah benda yang sama. Gantikan dia. Yes. Maka ini awak akan dapat 4/3 tuan-tuan dan puan-puan. Dibahagikan dengan alfa beta. Alfa darabkan dengan beta. Ni dia awak. So this is your alfa beta. Itu pun adalah alfa beta. Dan alfa beta ini sama dengan 3. Gantikan dia dengan 3. Awak tekanlah kalkulator sendiri. Yang ni kenalah ada effort. Maka you guys akan dapat jawapan dia 4/9. Yes. So new SOR akan jadi 4/9. Next one. Guys, again, awak perasan atau tidak ini adalah 1/alfa. 1/alfa beta. Itu pun adalah alfa beta. Maknanya ini dan itu adalah benda yang sama dan sama dengan 3. Gantikan dia dengan 1/3. Begini. Yeay. Thank you, Mosen. Mosen 1/3. Okey, habis part yang itu, sekarang ni dalam soalan dia minta apa tahu? Dia minta form new quadratic. Again, saya kena tunjukkan balik pada awak x kuasa 2 tolakkan dengan SOR x plus 4 equals to 0. Ini adalah general formnya tahu. Ini adalah bentuk dalam bahasa Melayu. Maka, kalau saya kena buat kuadratik yang baru, betul kan? Inilah SOR, sana pun adalah SOR. Maknanya awak akan dapat SOR sama dengan berapa? SOR akan jadi 4/9. Setuju atau tidak? Kalau POR, this is your new POR. POR kita akan jadi berapa? 1/3. Kalau dicantikkan awak akan dapat jawapannya x kuasa 2 tolak 4/9x tambah 1/3 sama dengan 0. Dah siap. Okey, tetapi soalan, adakah ini jawapan yang terakhir yang dia minta? Tak. Bukan ini jawapan terakhir yang dia minta sebab dia nak dalam bentuk ax square plus bx plus c. Meaning to say, boleh tak saya nak buangkan dia punya pecahan ni? Nak buang dia punya pecahan. Yes, boleh. How? 9 ni bahagi, bawa sebelah jadi darab, bawa sebelah jadi darab. Macam ni pun boleh. Jadi awak akan dapat 9x kuasa 2 tolak 4x tambahkan dengan yang ini darabkan dengan 9. Sana darabkan dengan 9. So awak akan dapat 9 bagi 3 adalah 3. So positif 3 sama dengan 0. Inilah jawapan akhirnya untuk dapatkan soalan ataupun go through kan trial Selangor 2024 tuan-tuan dan puan-puan. Yes. Okay. My big point, Abdul Fattah. Baiklah tu. Big point here adalah saya nak awak tahu mentality kita bila nak belajar Admaths ni dia kena cuba, dia kena try. Dan satu lagi awak janganlah bila nampak Allah markah 3 je. It's not about the marks now. It's about understanding tu, pemahaman awak tu. Itu yang penting sebelum awak nak tengok markah. Okey. Kamera tinggi atau saya yang rendah? Dua-dua dek. Dua-dua. Okey. Jadi sekarang ni boleh tak kita go through kan satu lagi soalan lebih kurang sama untuk awak build up your trust, build up your confidence dengan soalan seperti ini. Boleh? Okey, ambil gambar ni dulu. Tak nak gaduh-gaduh. Saya rasa macam saya duduk bawah ni pun okey juga kan? Okey kan? Betul tak? Yang penting korang nampak soalan. Nak asal soalan? Boleh. Nah. Asal soalan. Silakan. Okey. 3, 2, 1. 0, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, 5, 6, jom. Panlan loh. Tak belajar lagi tapi dah rasa senang. That's good. That's good. Pejam mata saya tak nak. Saya tak nak pejam apa-apa mata dek. Dan saya tak nak bayangkan apa-apa. Korang jangan sampai ada ketupat di dalam sampul. Ada rendang di dalam sampul. Okey. Habis part yang itu, kenapa soalan tadi tak guna negatif B over A dengan C over A untuk cari SOR and POR? Saya pakailah dek ni. Negatif B over A, C over A. Okay, you kena faham.
kita gunakan negatif B over A dengan C over A adalah daripada equation untuk soalan equation ataupun bahagian equation. So daripada equation yang kita akan pakai negatif B over A dan C over A. So now, ladies and gentlemen, mari saya bawakan pula pada awak soalan trial Selangor set yang kedua 2024 punya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baik, pertama kisahnya sekarang ni. Semua orang dah ada confident ke yang alpha dengan beta adalah punca-punca? Perlu ke rasa macam risau? Alpha dan beta itu satu benda yang baru, satu benda yang menyusahkan awak? Tak, Alhamdulillah, that's good. Next one, this is our quadratic equation yang dia dah bagi, betul? Cantik dan menarik. Tapi sekarang ni dia minta form new quadratic using alpha plus beta and alpha plus 2 and beta plus 2. Okey, macam ni kisahnya. Sekali lagi untuk pastikan you guys ada confident, saya dah bagi method the best yang saya boleh sampaikan, which is kita akan pakai apa? Table. Okey, konsep table. Macam mana table tu, Wak? Tolong ajar saya balik. Kita akan ambil roots. Betul kan? So, daripada roots, kita akan cari ataupun gunakan juga dia punya apa? Equation. Isn't it? Cantik. Roots ni untuk you dapatkan SOR, untuk you dapatkan nilai POR. Baik, habis part yang itu. Soalan seterusnya. Roots yang dia dah bagi adalah alpha dan juga beta. There you go. Nampak roots yang asal adalah alpha dan juga beta. Now, equation kita pula adalah 2x kuasa 2 tolak bx tambah 9 sama dengan 0. Ingat, kalau daripada equation, you guys nak dapatkan SOR, formulanya adalah negatif B over A. Nak dapatkan POR adalah C over A. Meaning to say, you guys akan dapat SOR from roots. Nak cari SOR adalah alpha plus beta. Cantik. Untuk POR, kita akan dapat dekat sini adalah alpha beta. Oh, ni 6 Okey. Sorry awak. Nampak tak macam mana saya nak try tengok you punya respon. Okey, saya memang sengaja letakkan sini negatif B. Padahal dia bukan negatif B, tapi dia adalah negatif 6. Betul kan? Yes. Dan korang tengah bagi fokus. That's good. Alhamdulillah, korang diam. Biasalah awak. Kadang-kadang nak kena cover malu. Malulah, kenalah cover sikit-sikit. Okey. Jadi habis part yang itu, equation kita setuju ke kalau saya terus bagi tahu jawapan dia adalah negatif 6/2 ataupun positif 3? Boleh ke saya terus ambil jawapannya dekat sini 3? Because why? Again, pada siapa yang tak biasa, this is your A, this is your B and this is your C. Cantik. So, you guys akan dapat B kita adalah negatif 6 bagi 2. A kita adalah 2 tapi depan dia ada negatif. Negatif jadi positif. Dan kita punya nilai POR akan jadi 9/2. Cantik. Alhamdulillah. And for your information, brother, sister, ini kiri dan kanan. Again, kiri dan kanan adalah benda yang sama. Tapi masalahnya sekarang ni, adakah dia nak cari nilai alpha berapa, nilai beta berapa? No. Yang dia nak cari adalah new roots. Tuan-tuan dan puan-puan, can you tell me what is your new roots? New roots kita adalah alpha plus 2 dan juga beta plus 2. Betul atau tidak? Okay. Saya baru form 3 and maths nampak macam senang je kalau fokus. Thank you, Shivu. That's good. Mentality yang bagus. Saya suka. Jadi, Wak, kalau ini adalah alpha plus 2 plus beta plus 2. Sebab dia minta tambahkan. Daripada punca-punca yang baru, kalau you tambahkan, awak akan dapat bentuknya seperti inilah. Okey, sebentar ya. Saya bagi dia ke bawah. Cantik macam ni. Okey, jadi awak akan dapat dekat sini bila tambah, dia akan jadi alpha tambah beta tambah 4. Alpha tambah 2, tambah beta tambah 2. So, alpha tambah beta tambah 4. Nak bagi tahu, betul ke ini adalah alpha plus beta, sana pun alpha plus beta. Maknanya ini, itu adalah benda yang sama. Jadi, awak cuma perlu gantikan. Dapatlah jawapannya dekat sini adalah 3 tambah 4, which is equals to 7. Woo!
Bro, trial Selangor bro, 2024 bro. Tak main-main. Ha. Next one. Kalau diminta dekat sini pula darab. Maknanya alpha tambah 2, darabkan dengan beta tambah 2. Kalau awak lower form, awak dah masuk chapter yang kedua form 2. You dah ingat untuk expandkan dia, kembangkan dia yang ni kan. So bila kembang awak akan dapat alpha beta tambah 2 alpha tambah 2 beta tambah 4. Yang mana abang akak sekalian, kalau kita perasan yang ini adalah sama seperti itu. Kan? Kiranya nak buat new roots tu kena buat sort and pour yang barulah. Betul Nama awak pun dah A, insyaAllah awak dapat straight A's. Amin. Nak buat new roots tu kena buat new sort and new pour. Yes. Okey, tapi dekat sini sudah nak kantoi. Tapi jangan kantoi. Sebenarnya 2 alpha tambah 2 beta ni, you boleh buat 2 alpha tambah 2 beta. 2 alpha tambah beta. Faktorkan dia. 2 alpha tambah 2 beta, bila you faktorkan jadilah 2 alpha tambah beta. Thank you Suzy Nurul Suzy. Yes. Kenapa kena faktorkan? So again, you guys boleh nampak alpha tambah beta, sana pun adalah alpha tambah beta. Maknanya awak akan dapat di sini sebagai 9/2 tambah 2 darab 3 tambah 4. Begitu. Jadi kalau selesaikan 2 darab 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10, 20. 29/2 lah jawapan dia. Begitu. Betul ke saya kira? Yes, betul. 2 darab 3, 6. 6 tambah 4, 10. 10, 20. 20 tambah 9, 29/2. Jadi awak betulkan ini adalah new sort awak. Ini adalah, new sort and this is your new pour. Jadi daripada sini boleh ke kita dapatkan general form yang baru? Equation yang baru. X kuasa 2 tolakkan dengan sort. 7x plus por. Por adalah 29/2. Guys, ada pecahan ni boleh kita pindahkan pecahan ke sini dan ke sana. Maka jawapan cantiknya awak akan dapat 2x kuasa 2 tolak 14x tambah 29. And that's it. Inilah jawapan akhir awak yang yes, inilah jawapan. Kenapa 2x kuasa 2 jadi x kuasa 2 je? Mana tadi? Okey. So tuan-tuan dan puan-puan, awak akan tengok balik. Inilah jawapan dia. So tolong pastikan awak tak terlepas pandang mana-mana. Okey, dah dapat Okey, matching lah jawapan. Cantik dan menarik. Okey, now tuan-tuan dan puan-puan, saya percaya kalau pecahan tidak diterima ke sebenarnya kalau nak dapatkan jawapan, tambah-tambah lagi dia dah bagi dalam bentuk macam ni. So you kena bagi dalam bentuk yang dia minta. So dari why kita tak bagi dalam bentuk pecahan. Gitu. 14x datang daripada mana? Sebab 2 darab negatif 7, negatif 14. 2 ni pecahan tak nak. Kita bawa sebelah sana, bawa sebelah situ. So ataupun semua ni darabkan dengan 2. So dari why awak dapat jawapan ni macam ni. Boleh? Yes. So now, tuan-tuan dan puan-puan, I think that's it. Ini dulu daripada saya. Selama 40 minit ini, walaupun saya percaya 40 minit, tapi apa yang saya cuba sampaikan pada awak adalah big game, big things. Dan saya bukan main-main dengan awak. Saya bawakan awak soalan-soalan trial. Tadi trial Terengganu, trial Selangor set 1 dan juga trial Selangor set 2. Okay? So, cuba dan pastikan AdMaths ini adalah satu benda yang sebenarnya awak boleh try and error. Sudah punya masalah bila buat AdMaths dia takut salah. You kena buat salah. Bila AdMaths buat salah, baru you boleh buat yang betul. Alright, I think that's it. Itu dulu dari saya. Terima kasih for commitment. Again, selamat Hari Raya. Maaf saya batin juga. Pada siapa nak duduk raya, boleh datang je rumah. Take care. Rumah saya kat mana? Selangor. Itu je. Alamat mana? Saya pun... okay. Take care korang. Bye.